Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam konvensyen satu negara. Saya Ruslinza binti Muhammad Saleh daripada SNK Datuk Muhammad Said Hilal Negeri Sembilan akan membentangkan data tindakan yang bertajuk penggunaan model ZZ Movement meningkatkan penguasaan kata kunci dan daya ingatan dalam subjek biologi belajar tingkatan 6. Kajian ini dijalankan bertujuan meningkatkan penguasaan kata kunci bagi menerangkan tajuk light dependent reaction in photosynthesis melalui penggunaan model zigzag movement. Di akhir kajian kami telah mendapati terdapat satu perubahan yang ketara dalam tahap penguasaan kata kunci dan daya ingatan pelajar melalui keputusan lulus penuh. Berkisar kepada refleksi pengajaran dan pembelajaran, di awal kajian kami telah mendapati pelajar sukar untuk mengerti urutan proses dan mekanisme dalam tajuk yang dikaji. Ini adalah kerana kegagalan mereka untuk mengenal pasti kata kunci dengan tepat. Justru itu memberikan jawapan yang tidak relevan dengan kehendak soalan. Faktor ini diperkukuhkan lagi dengan tahap akademik pelajar yang lemah dan sederhana. Akhirnya, keputusan peperiksaan SPM Penggal 1 tahun 2018 memaparkan kemerosotan dalam peratus lulus penuh, iaitu 42.86%. Rentetan daripada itu, fokus kajian merungkai masalah yang dikaji, meningkatkan penguasaan kata kunci bagi tajuk yang dipilih, sekaligus meningkatkan proses ingatan urutan proses. Berikut ialah objektif kajian kami: meningkatkan peratus lulus penuh 1% mata pelajaran biologi. Objektif khusus: meningkatkan kemahiran mengenal pasti kata kunci dengan tepat bagi menerangkan laluan non-cyclic photophosphorylation dan cyclic photophosphorylation, meningkatkan keupayaan mengingat urutan proses, dan akhirnya mengenal pasti satu teknik PDPC yang berkesan. Kumpulan sasaran kami terdiri daripada 7 orang pelajar biologi kelas BPU 2A, terdiri daripada 2 orang pelajar Melayu, 4 orang pelajar India dan 1 pelajar Cina. Seperti yang telah saya beritahu sebentar tadi, dalam subjek ini mempunyai banyak konsep yang abstrak dan sukar ingat, di mana urutan proses ini merupakan satu perkara yang amat sinonim dengan subjek biologi itu sendiri. Justru itu kami telah membangunkan 4 instrumen untuk mengukuhkan dapatan kajian. Ujian pra dan ujian pasca dijalankan bertujuan untuk mengetahui perbezaan tahap penguasaan kata kunci bagi tajuk yang dipilih. Sebelum ujian pasca dijalankan, pelajar-pelajar telah didedahkan dengan model zigzag movement dan juga telah menjalani ujian memori. Tujuan ujian memori ini dijalankan adalah untuk meningkatkan ingatan jangka pendek sekaligus mengukuhkan ingatan jangka panjang. Ujian memori ini terbahagi kepada 2 jenis, iaitu ujian mengingat bebas atau pre-recall test dan juga ujian memori aneka pilihan. Ujian mengingat bebas ini, pelajar telah menjalani 3 kali ujian mengingat 17 poin ataupun 17 isi dalam tajuk yang dipilih dalam masa 5 minit. Seterusnya, ujian memori aneka pilihan, pelajar telah diberi 15 soalan pendek dalam masa tempoh 20 minit. Seterusnya, borang soal selidik telah diedarkan bertujuan untuk meninjau sejauh manakah keberkesanan teknik yang digunakan dalam kajian ini. Berikut adalah model zigzag movement. Yang saya bangunkan sebagai intervensi kepada masalah yang dikaji.
Hadirin sekalian, saya ingin menarik perhatian di sini bahawa konsep-konsep yang terdapat dalam proses ini merupakan konsep yang abstrak. Justru itu, kata kunci utama yang pelajar perlu kena pasti ialah proses ini dipacu oleh tenaga cahaya matahari dan mempunyai dua laluan, di mana anak panah yang berwarna hijau mewakili non-cyclic photophosphorylation, di mana nanti anak panah yang berwarna kuning mewakili non-cyclic photophosphorylation. Mengapakah bentuk zigzag digunakan? Ini kerana mengambil idea konsep asas proses ini, di mana tenaga elektron dilepaskan daripada aras rendah kepada aras tinggi. Kemudian berlakunya penurunan tenaga elektron apabila elektron bergerak dari satu molekul pembawa kepada satu molekul pembawa yang berikutnya. Pengenalan kata kunci dalam model ini adalah melalui 3 cara. Yang pertama, menggunakan analogi proses-proses, menggunakan image sebagai analogi proses. Yang kedua, menggantikan perkataan yang abstrak dengan image-image. Dan yang ketiga, menggunakan image dengan perkataan yang mempunyai bunyi yang seakan sama dengan perkataan yang abstrak tersebut. Idea ini disokong oleh Hat Collins, seorang penulis buku psikologi pada tahun 2012, telah menyatakan bahawa penggunaan image dalam aktiviti pengadaran boleh meningkatkan daya kefahaman pelajar, seterusnya meningkatkan keberkesanan memahami konsep yang abstrak berbanding dengan hanya menggunakan perkataan sahaja. Berikut ialah dapatan kajian analisis ujian pra dan ujian pasca menunjukkan satu perubahan yang ketara dalam peratur duduk penuh, di mana satu peratur telah dicapai dan kumpulan lemah dan sederhana telah berpindah kepada kumpulan yang baik. Dapatan ini telah disokong oleh skor ujian memori, di mana keseluruhan yang kita dapati tahap memori pelajar di paras yang baik, manakala keputusan ujian minyak bebas pula telah berlaku satu peningkatan dalam mengingat 17 isi yang perlu diingat dalam proses yang dikaji. Graf analisis item soal selidik kajian tindakan. Di sini saya ingin menarik perhatian bahawa semua pelajar telah bersetuju 7 daripada 8 item berkesan dalam penguasaan kata kunci. Ini adalah gambar-gambar aktiviti pembelajaran alaf ke-21 dan sedutan video teknik mengingat. Saya minta maaf kerana masalah teknikal audio ya. Oleh itu tidak dapat dikesampingkan lagi. Penggunaan teknik yang sesuai akan memudahkan proses ingatan pelajar. Teknik ini merupakan satu inovasi teknik PDPC yang sangat komprehensif kerana ia menyokong kesemua kemahiran dalam komponen 4C, iaitu communication, collaboration, critical thinking dan creativity dalam pembelajaran alaf 21. Saya bercadang untuk menggunakan model teknologi bagi menjalankan kajian yang berikutnya, juga secara kolaborasi dengan warga pendidik daripada negara jiran ke arah pendidikan global. Akhir sekali, saya ingin menyampaikan serangkap pantun. Pukulan tabur, tinggalan warisan, dimain oleh